cara untuk menjaga kebersihan gigi. Iaitu macam mana cara menjaga gigi? Dengan membelus gigi, iaitu gosok gigi. Ini ialah gigi. Tengok, ini ialah gigi. Kalau buka mulut macam ini lagi gigi. Ini bagian atas, bawah, dan ini gigi bagian atas. Okey. Ini kita tengok macam mana cara nak menggosok gigi. Okay. Sebelum gosok gigi kita mesti ada apa nama benda ini? Gigi. Dan satu lagi ialah sebelum kita gosok gigi, kita letakkan ubat gigi di sini. Lepas itu kita gosok dia. Yang pertama kita gosok bahagian tepi dia, luarnya. Gosok. Ulang 2-3 kali. Okey, kalau sudah bahagian luar ini kita gosok bahagian dalam. Gosok bahagian dalam ini. Ulang 2-3 kali juga. Lepas bahagian dalam, bahagian mana lagi? Atas. Bahagian atasnya. Kita gosok bahagian atas ini 2-3 kali lagi. Okay. Apabila kita menggosok gigi, makanan yang terlekat di celah-celah gigi ini akan hangat. Okay. Apabila kita sentiasa gosok gigi kita akan menjadi warna apa? Warna putih dan menjadi lebih kuat. Berapa kali kita gosok gigi tadi? 3. Iaitu bangun, pagi, kedua, tengah hari. Cepat makan tengah hari gosok. Dan satu lagi ialah pada bila? Malam. Okey, iaitu sebelum tidur kita perlu menggosok gigi. Okay. Kalau gigi kita selesai gosok, barulah gigi kita kuat dan bersih. Tahu cara gosok tadi? Yang pertama bahagian luar dulu, kemudian bahagian dalam, kemudian tiga bahagian atas dia. Barulah gigi itu menjadi lebih kuat dan sehat.